melibatkan jarak graf laju lawan masa. Sebagai contoh, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi basikal Faiz pada suatu hari tertentu. Okey, mula-mula kena fahamkan konsep pergerakan basikal tersebut. Apa yang berlaku adalah mengalami pecutan, kemudian mengalami laju seragam dan mengalami nyah pecutan sehingga dia berhenti. Okey, untuk soalan A, cikgu tinggalkan. Okey, kita tengok soalan B. Bila soalan minta, hitung beza antara jarak. Bila perkataan jarak je bermakna dia melibatkan luas di bawah graf. Okey, sebagai contoh, okey, sebelum kita masuk soalan, sebagai contoh, berapakah jarak dalam 0.3 jam perjalanan? So, jaraknya adalah melibatkan luas di bawah graf 0.3 jam. So, bentuk apa? Bentuk trapezium. Jadi, kita kena kira luas trapezium guna rumus trapezium. Kalau soalan tanya, berapakah jarak dalam tempoh laju seragam? So, tempoh laju seragam bentuk segi empat. So, kena kira luas segi empat. Itu saja. Dan last sekali kalau dia kata jarak pada 0.5 jam terakhir. So, bentuk apa 0.5 jam terakhir adalah di kawasan sini. So, dia bentuk segitiga. So, kira luas saja. Okey, sebagai contoh, kita nak kira soalan minta hitung beza antara jarak yang dilalui oleh basikal itu semasa pecutan dan nyah pecutan. Okey, pecutan bentuk trapezium, nyah pecutan bentuk segitiga. Okey, jadi kita buat bila minta beza maknanya kita tolak. So, ideanya adalah trapezium tolak dengan segitiga ataupun segitiga tolak trapezium. Okey, bergantung kepada jawapan kita nanti. Nanti kita tengok mana yang lagi besar. Okey, so sekarang ni trapezium. Okey, kita kira satu persatu pun tak apa. Okey, trapezium adalah rumusnya ada 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari darab dengan tinggi ataupun lebar dia. Okey, hasil tambah sisi selari. Okey, waktu pecutan adalah di kawasan ini sahaja. Okey, kat mana tu? Daripada sini sampai sini, yang merah ni. Jadi, di bawah merah adalah bentuk trapezium. Okey, jadi kita gunakan rumus trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari. Yang mana selari? Kiri dan kanan. So, berapa panjang selari ni? So, panjang yang ini adalah 25, panjang yang ini adalah 8. So, 25 tambah 8. Darab dengan tinggi ataupun lebar dia. Okey, yang selari tu kiri dan kanan. Jadi, tinggi ataupun lebar dia adalah bahagian yang serenjang iaitu 0.3. Okey, jadi kita kira. Kita akan dapat 4.95. 4.95 kilometer. Okey, sebab kat sini kilometer per jam. Dan maklumat kita masa pun jam, jadi tak perlu bahagi atau darab 60. Okey, ni untuk trapezium. Okey, macam mana pula dengan nyah pecutan? Kawasan nyah pecutan adalah yang turun. So, apakah bentuk di bawah garisan nyah pecutan? Okey, bentuk ni kalau kita lorek, didapati bentuknya bentuk segitiga. Jadi, kita kena kira luas segitiga. Okey, luas segitiga apa? 1/2 darab tapak darab tinggi. So, 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa? 0.5 darab dengan tingginya adalah 25. Okey, so jawapannya 6.25 kilometer. Okey, so kita dapati bahawa nyah pecutannya lebih jauh. Jaraknya lebih jauh berbanding pecutan. Jadi, kita dapat beza. Okey, tuliskan di ruang jawapan ya sepatutnya. So, bezanya adalah beza jarak adalah bersamaan dengan beza luas iaitu 6.25 tolak 4.95 sama dengan 1.3 kilometer. Okey, siap.